Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimuliakan Tuan Imam serta barisan kepimpinan Surau Jubli Perak Bandar Baru Bangi, muslimin muslimat para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan kurniaan, segala rezeki, nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Dan Alhamdulillah, di balik segala nikmat yang kita kecapi, masih lagi dipilih oleh Allah untuk sama-sama hadir di rumah Allah pada malam yang penuh bahagia ini. Hadir menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba, hadir menunaikan solat fardu secara berjemaah. Kemudian kita dipilih oleh Allah untuk sama-sama hadir duduk dalam majlis-majlis ilmu sebegini, yang mana majlis-majlis ilmu sebegini diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kebaikan, banyak fadilat, banyak rahmat, keberkatan turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara hadis-hadis yang menceritakan tentang keberkatan, tentang maghfirah, keampunan daripada Allah dalam majlis-majlis sebegini, sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla zikir. Allah memiliki bilangan para malaikat yang terlalu banyak, sehinggakan di dalam beberapa hadis menceritakan jika dibuka hijab bagi kita dapat melihat para malaikat. Nabi mengatakan nescaya sekiranya kita mendongak melihat ke langit, kita akan dapati tidak ada satu tempat pun sebesar 4 jari, melainkan pada tempat tersebut ada malaikat sedang beribadah sujud kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dipenuhi ruang angkasa dengan para malaikat beribadah kepada Allah Ta'ala, malaikat yang terlalu banyak. Dan Rasulullah menceritakan kepada kita, dan para malaikat ini memiliki tugas-tugas yang khas Allah kurniakan kepadanya. Dan di sana ada beberapa kumpulan para malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari kumpulan-kumpulan mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Rasulullah menceritakan para malaikat, beberapa kumpulan malaikat ditugaskan untuk pergi ke seluruh pelosok-pelosok, pergi segenap penjuru mencari kumpulan ahli zikir, iaitu mereka yang duduk dalam majlis mengingat Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala. Antaranya adalah majlis-majlis ilmu. Dan ketika para malaikat melihat ada satu kawasan yang mempunyai majlis-majlis ilmu ataupun majlis yang mengingati Allah Ta'ala, malaikat akan memanggil sesama mereka, halummu ila hajatikum, wahai para malaikat sekalian, sinilah tempatnya, ayuh ke sini, sini ada tempat majlis-majlis ilmu, majlis yang mengingati Allah Ta'ala. Dan kemudian Rasulullah menceritakan para malaikat datang berpusu-pusu ke dalam majlis tersebut sehingga memenuhi ke langit dunia, memenuhi ruang angkasa. Para malaikat hadir mencatat nama-nama mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Setelah selesai majlis, para malaikat kembali bertemu dengan Allah dan berlakulah kalam Allah bersama dengan para malaikat. Allah tanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu minhum, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui
tetapi Allah menanyakan, direkodkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan, Allah firman, Allah tanya kepada para malaikat, apakah yang dilakukan oleh hamba-hambaku, madza yaqulu ibadi, apakah yang hamba-ku ucapkan di dalam majlis tersebut? Para malaikat mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Wahai Allah, mereka hadir dalam majlis tersebut, mereka mengingatimu, bertasbih, berzikir, mengingatimu, memuji-mujimu. Wahai Allah, Allah pun bertanyakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah mereka melihatku? Hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Para malaikat mengatakan tidak. La wallah ma ra'auka, wahai Allah, mereka tidak melihat kamu. Dan Allah tanya, bagaimana sekiranya mereka melihatku? Para malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadah wa ashadda laka tamjida wa tamhida wa aksara laka tasbiha. Wahai Allah, sekiranya mereka melihat kamu, sudah pasti mereka akan lebih beribadah, lebih mengingatimu, lebih berzikir, lebih bertasbih, sentiasa mengingatimu. Pasti mereka akan lebih khusyuk di dalam beribadah. Dan kemudian Allah menanyakan kepada para malaikat, apakah yang mereka inginkan? Mereka hadir dalam majlis-majlis tersebut, apakah tujuan dan keinginan mereka? Dan para malaikat pun mengatakan bahawasanya yang mereka inginkan hanya satu, wahai Allah, iaitu yas'alunaka 'anil jannah, mereka terlalu inginkan syurgamu, wahai Allah. Dan Allah tanya, apakah mereka melihat syurga tersebut? Para malaikat mengatakan mereka tidak melihat syurga tersebut. Dan Allah firman, sekiranya diberikan rezeki mereka melihat syurga, bagaimanakah keadaan mereka di dalam majlis tersebut? Para malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha rughbah. Wahai Allah, jika sekiranya mereka melihat syurga, pastilah akan bergelora jiwa mereka, lebih inginkan syurga, pasti mereka akan lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu, meninggalkan segala maksiat, sebab melihat nikmat syurga yang tiada tolak bandingnya. Pasti mereka akan melebihi ibadah, lebih fokus, lebih khusyuk di dalam ibadah tersebut. Dan kemudian Allah firman kepada para malaikat, apakah yang paling mereka tidak inginkan? Mereka hadir dalam majlis tersebut, apakah yang mereka tidak inginkan? Apa yang mereka minta dijauhi? Para malaikat pun mengatakan, minan nar, mereka minta supaya dijauhi daripada azab api neraka. Kemudian Allah menfirman, apakah mereka melihat neraka tersebut? Para malaikat mengatakan tidak, mereka tidak melihat neraka tersebut. Allah tanya, bagaimanakah sekiranya mereka melihat neraka tersebut? Para malaikat mengatakan, law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafa. Wahai Allah, sekiranya mereka melihat azab yang ada di dalam api neraka, kemurkaanmu, pasti mereka akan lebih takut, pasti mereka akan lebih beribadah sungguh-sungguh. Mereka akan meninggalkan perkara maksiat, lari sejauh mungkin daripada azab api neraka. Pasti mereka akan meninggalkan segala perkara-perkara mungkar. Dan kemudian Allah panggil para malaikat tersebut, dan Allah berfirman kepada para malaikat, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ketahuilah wahai para malaikat sekalian, jadilah kamu saksi yang mana pada ketika ini aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka yang hadir dalam majlis tersebut. Dan kemudian para malaikat pun ada yang bangun dan bertanyakan kepada Allah, fihim fulan laisa minhum innama ja'a lihajah. Wahai Allah, sesungguhnya dalam kumpulan yang duduk dalam majlis tersebut, ada beberapa kumpulan yang hadir bukan tujuannya untuk mendengar ilmu, tujuannya ada tujuan tertentu, bukan tujuannya untuk beribadah, bukan tujuannya untuk mengingati-Mu, hai Allah. Mereka ada tujuan-tujuan yang tersendiri. Tapi kemudian Allah firman, humul julasa la yashqauna bihim jalisuhum. Mereka hadir dalam majlis tersebut, mereka tidak mengganggu majlis tersebut, mereka tidak mengganggu orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut. Dan Allah firman kepada para malaikat, mereka pun termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang aku ampunkan dosa-dosa mereka. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebab itu alhamdulillah, syukur kepada Allah, Allah pilih kita hadir dalam majlis-majlis ilmu sebegini, majlis yang Nabi gelarkan Raudhatan min Riyadil Jannah, salah satu daripada taman-taman syurga. Turun keberkatan, rahmat yang banyak, dan turun maghfirah, keampunan daripada Allah. Semoga Allah memberikan keampunan kepada kita, keampunannya kepada kita. Semoga kita dapat terus istiqamah hadir dalam majlis-majlis ilmu sebegini, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ini
perbahasan kita akan menyentuh sikit berkenaan dengan kelebihan bulan Syaban dan persiapan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang bakal menjelang tak lama lagi. Malam ini kita telah masuk pada tanggal 12 daripada bulan Syaban. Pejam celik begitu cepat, pantas waktu berlalu. Tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan. Dah hampir separuh daripada bulan Syaban. Kita telah lalui hampir separuh daripada bulan Syaban. Dan kelebihan bulan Syaban ini terlalu banyak. Dan antara kelebihan bulan Syaban ini, para alim ulama sentiasa mengingatkan kita yang mana bulan Syaban adalah antara bulan persiapan terakhir sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk mendapat sesuatu perkara yang besar, kita perlulah kepada persiapan-persiapan terlebih dahulu sebelum dapat sesuatu perkara yang besar. Jadi bulan Syaban adalah bulan persiapan terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan para ulama menceritakan kepada kita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memperbanyakkan ibadah di dalam bulan Syaban ini, sehingga kan ada dalam beberapa hadis diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi berpuasa di dalam bulan Syaban hampir memenuhi bulan Syaban tersebut. Dan banyak hadis yang menceritakan, antaranya daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Usamah menceritakan kepada kita, suatu hari aku bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah aku melihat Rasulullah terlalu banyak puasa di dalam bulan Syaban, dan aku tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahr min asy-syuhur ma tasumu min Syaban. Wahai Rasulullah, aku tidak melihat kamu berpuasa pada bulan-bulan yang lain sebanyak mana kamu berpuasa di dalam bulan Syaban. Selain daripada bulan Ramadan, Nabi banyak puasa pada setiap bulan, tetapi bulan Syaban adalah bulan yang paling banyak Nabi puasa selain daripada bulan Ramadan. Jadi Usamah ibn Zaid bertanyakan kepada Rasulullah, apakah rahsia yang ada di balik bulan Syaban ini? Rasulullah pun bersabda, zaka syahrun yughfalun nasu anhu bainar rajabi war Ramadan. Ketahuilah wahai Usamah, bulan Syaban ini adalah bulan yang istimewa, yang mana tetapi malangnya pada bulan ini ramai orang tak ambil peduli. Sahabat-sahabat dan orang Islam pada ketika itu tidak mengetahui apakah keistimewaan yang ada di dalam bulan Syaban berbanding dengan bulan Rejab, dengan bulan Ramadan. Nabi mengatakan sebab bulan Syaban duduk di antara dua bulan yang hebat. Bulan Rejab adalah bulan haram, dan bulan Ramadan adalah bulan rahmat Allah Ta'ala turun dengan sangat luas. Jadi para sahabat banyak beribadah pada bulan Rejab, kemudian masuk bulan Syaban, para sahabat akan rehat seketika, nanti kedatangan bulan Ramadan baru mereka akan memperbanyakkan semula ibadah. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Usamah ibn Zaid, sedangkan ketahuilah wahwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ketahuilah bulan Syaban ini sesungguhnya keistimewaannya, bulan Syaban ini diangkat segala suratan amalan seorang hamba itu, amalan yang dikerjakan sepanjang tahun diangkat di bulan Syaban. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka Nabi pun mengatakan, aku sangat mencintai amalanku diangkat sedangkan aku sedang berpuasa. Sebab itu Nabi memperbanyakkan puasa di dalam bulan Syaban, sebab Nabi mengetahui amalan, suratan amalan kita, amalan yang dikerjakan sepanjang tahun, dan suratan amalan itu akan dibawa naik, disimpan ke sisi Allah Ta'ala pada bulan Syaban. Hadis riwayat daripada Imam An-Nasa'i. Jadi Nabi memperbanyakkan puasa lebih daripada bulan-bulan yang lain. Dan di sana para alim ulama ada mengkaji, dan para alim ulama mengatakan amalan kita diangkat, disimpan ke sisi Allah Ta'ala ada beberapa peringkat. Antaranya peringkat yang pertama adalah tadi, peringkat diangkat secara tahunan, iaitu daripada awal tahun sehingga ke bulan Syaban amalan kita dihimpunkan, dan suratan amal itu disimpan di sisi Allah Ta'ala, diangkat di dalam bulan Syaban. Dan di sana juga ada amalan-amalan kita diangkat secara bulanan, diangkat secara mingguan. Setiap minggu amalan kita akan dibawa naik, disimpan di sisi Allah Ta'ala, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Nabi mengatakan setiap amalan seorang hamba itu dibawa naik ke hadrat ilahi, dibawa naik, disimpan ke sisi Allah Ta'ala secara mingguan pada hari Isnin dan pada hari Khamis,
iaitu setiap minggu, setiap hari Isnin, setiap hari Khamis dibawa naik, disimpan suratan amalan kita. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi, dan Nabi mengatakan, aku memperbanyakkan puasa pada hari Isnin, pada hari Khamis, kerana aku mengetahui amalan itu diangkat, dan aku harap amalanku diangkat sedang aku masih sedang dalam berpuasa. Dan kemudian amalan kita diangkat juga secara harian. Peringkat ketiga, amalan kita diangkat secara harian. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, yata'aqabu fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa fi salati al-asr. Nabi mengingatkan kepada kita, amalan kita diangkat secara harian oleh Allah Ta'ala, dibawa naik oleh para malaikat secara harian pada waktu subuh dan pada ketika waktu asar. Jadi malaikat yang menjaga di malam hari turun bawa naik amalan kita pada ketika waktu subuh. Malaikat yang menjaga di siang hari turun pada ketika waktu subuh. Jadi dua malaikat yang menjaga di malam hari dan menjaga di siang hari akan sentiasa bertemu pada ketika waktu subuh dan pada ketika waktu asar. Jadi sebab itu Nabi mengingatkan kepada kita, amalan ini diangkat secara berperingkat, dan amalan diangkat secara harian itu tadi hadis muttafaq alaih, diriwayatkan hampir keseluruhan ulama-ulama hadis yang muktabar. Jadi para ulama mengingatkan kepada kita, begitu detail amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala, disimpan di sisi Allah Ta'ala berperingkat-peringkat, iaitu secara tahunan dan juga secara mingguan, dan juga diangkat secara harian, disimpan di sisi Allah Ta'ala. Nanti di hari akhirat Allah akan bentangkan kepada kita seluas-luasnya amal ibadah yang telah kita kerjakan selama hayat kita. Allah akan bentangkan di hari akhirat nanti. Dalam sebuah hadis, Nabi ceritakan kepada kita begitu detail suratan amalan kita dicatat oleh Allah Ta'ala. Di hari akhirat Allah serahkan kepada kita tis'atun wa tis'ina sijjilan. Nabi mengatakan ada 99 lembaran suratan amalan yang kita kerjakan di atas dunia ini. Dalam satu hadis diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usa'il khalaiq yaumil qiyamah fayanshuru alaihim tis'atun wa tis'ina sijjilan kullu sijjil mislu muddil basar. Nabi menyatakan di hari akhirat Allah akan serahkan kepada setiap hamba ketika dihitung di mahsyar nanti. Allah akan berikan setiap seorang daripada kamu suratan amalan mereka, dan bilangan suratan amalan mereka ada 99 lembaran. Kita dengar semintas lalu 99 lembaran macam tak adalah tebal sangat, macam tak adalah banyak sangat, tapi Nabi mengatakan setiap satu lembaran luasnya seluas mata memandang. Ada 99 lembaran suratan amalan kita seluas mata memandang, dicatat di situ. Segala amalan kita dicatat dengan detail, sehingga kan para ulama mengingatkan kepada kita, bukan amalan-amalan luaran sahaja dicatat di dalam suratan amalan tersebut, tetapi yang terlintas daripada minda kita, apa yang terdetik dalam jiwa kita pun ada dalam catatan tersebut. Cukup lengkap dengan waktu, tarikh, ketika, semua lengkap. Ketika sedang berada di khalayak ramai ataupun ketika kita sedang bersendirian, segalanya dicatat lengkap oleh para malaikat raqib dan atid, dan kemudian Allah serahkan kepada kita. Dan kemudian Allah menyatakan kepada kita, Allah mengatakan, summa yaqul atunkiru min hadha syai'a azalama kutubatil hafizun. Allah tanyakan kepada kita, silakanlah wahai fulan, kamu semak suratan amalan kamu 99 lembaran seluas mata memandang ini, semak satu persatu. Apakah ada kekurangan dalam catatan ini? Jika ada, beritahu, aku akan tambah. Jika ada perkara-perkara yang kamu ingkari ataupun perkara-perkara yang kamu tak puas hati, kamu nyatakan, aku akan perbaiki. Ada benda-benda yang kamu rasa dizalimi, aku akan betulkan. Kita pun menyatakan pada ketika itu, la ya Rab, tak adalah wahai Allah, inilah segala suratan amalan, inilah apa yang kita lakukan. Dan Allah tanya, afalaka uzrun, apakah kamu ada keuzuran ataupun ada perkara yang kamu nak menyatakan sebenarnya kamu buat itu disebabkan apa-apa, sila nyatakan. Kita mengatakan tidak adalah ya Allah, inilah amalan yang kami kerjakan, segala-galanya tercatat dengan jelas. Dan kemudian Allah menanyakan kepada kita, baiklah, tetapi di sana ada satu kebaikan,
yang masih belum dicatat di dalam suratan amalan tersebut. Dan Allah firman kepada para malaikat, barulah satu bitaqah, baru keluar satu kad yang mana di kad itu tercatat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita kemudian setelah melihat Allah suruh para malaikat bawa keluar satu kad itu, dan kad itu diletak di atas satu timbangan, 99 suratan amalan kita diletak di atas satu timbangan lagi, dan kita pun bertanyakan kepada Allah, ya Rabb, ma hazihil bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Kita bertanyakan kepada Allah, wahai Allah, apakah yang boleh dibandingkan di antara 99 lembaran seluas mata memandang, nak dibandingkan dengan satu kad yang kecil tertulis kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apakah yang boleh dibandingkan dengan kad ini? Dan ketika itulah Allah firman, tak apa kamu tunggu, innaka la tuzlamul yaum, hari ini tidak akan dizalimi sesiapa pun, tidak akan ada kezaliman kepadanya, akan dihisap segala kebaikan dan keburukannya. Dan kemudian diletaklah suratan amalan kita, 99 suratan seluas mata memandang, bersama dengan satu kad pada satu timbangan yang lain. Maka Nabi SAW bersabda, fatashat sijillat. Dan pada ketika itu Nabi mengatakan 99 lembaran tadi terapung, seakan-akan terapung, terbang di langit, sebab terlalu berat satu kad yang ada kalimah syahadah tadi. Maka Allah pun firman pada ketika itu, fala yusqalu ma'al ismillah syai'a, tidak ada satu perkara pun yang boleh lebih berat daripada nama Allah Ta'ala, daripada kad ataupun syahadah tersebut. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dan daripada Imam Ibn Majah. Jadi sebab itu Rasulullah mengingatkan kepada kita catatan-catatan amalan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita dicatat dengan begitu detail oleh Allah Ta'ala, dan kemudian suratan amalan itu diangkat, disimpan ke sisi Allah Ta'ala berperingkat-peringkat, secara harian, secara mingguan, secara tahunan, disimpan dengan detail di sisi Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui, tetapi Allah tetap menyimpan suratan amalan itu dan akan diserahkan kepada kita di hari akhirat nanti. Dan insyaAllah kita mohon kepada Allah semoga kita selamat di hari akhirat setelah melihat suratan-suratan amal. Dan yang paling utama kita harapkan, semoga kad syahadah, bitaqah syahadah itu tadi akan kita temui di hari akhirat nanti. Jangan nanti sampai satu ketika kita menyangkakan setelah kita melihat amalan tersebut, kita menyangkakan akan datang nanti satu kad kalimat syahadah, tetapi wal-iyazubillah ketika kita mengharapkan ada kad tersebut, yang paling ditakuti rupanya tidak ada kad tersebut, sebabkan syahadah yang kita lafazkan ditakuti adalah syahadah yang hanya daripada luaran, tidak meresap masuk ke dalam jiwa kita, wal-iyazubillah. Jadi kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kebaikan di hari akhirat nanti dengan segala amalan yang kita kerjakan, dengan rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan para alim ulama mengingatkan kepada kita, Rasulullah SAW bila mengetahui sahaja amalan-amalan kita dibawa naik oleh Allah Ta'ala, dalam hadis-hadis yang kita bicarakan tadi, Nabi akan memperbanyakkan puasa. Nabi tahu di bulan Sya'ban amalan kita dibawa naik secara tahunan, Nabi perbanyakkan puasa di dalam bulan Sya'ban. Nabi tahu hari Isnin, hari Khamis amalan kita dibawa naik secara mingguan, Nabi perbanyakkan puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Jadi para ulama berbahas dan para ulama berbincang, kenapa Nabi memperbanyakkan puasa sedangkan ada sahaja amalan-amalan yang lain. Boleh Nabi memperbanyakkan solat, boleh Nabi memperbanyakkan sedekah, boleh sahaja Nabi memperbanyakkan zikir, tasbih, wirid dan pelbagai amalan yang lain. Tetapi dalam hadis tersebut khusus Nabi nyatakan Nabi memperbanyakkan puasa. Ketika Nabi mengetahui amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala, apakah rahsia yang ada di balik ibadah puasa ini? Para alim ulama mengkaji dan akhirnya ulama mengatakan rupanya ibadah puasa ini memiliki pahala yang sangat besar, sangat istimewa, melebihi pahala ibadah-ibadah yang lain, berdasarkan kepada hadis qudsi yang mana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis qudsi, Allah berfirman melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi nyatakan, kullu amal ibnu adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah firman, semua amalan anak Adam adalah milik mereka melainkan puasa. Puasa sahaja bukan milik mereka, puasa adalah milikku
dan akulah yang akan memberi ganjaran kepada mereka yang berpuasa tersebut. Jadi para ulama berbahas, hadis muttafaq alaih, diriwayatkan hampir keseluruhan ulama-ulama yang muktabar dalam bidang hadis. Jadi ulama berbahas tentang hadis ini, apakah yang dimaksudkan. Semua amalan adalah milik kita. Solat milik kita, sedekah milik kita, berzikir, berwirid, qiyam di malam hari, semua milik kita. Puasa bukan milik kita. Puasa adalah milik Allah Ta'ala, dan Allah yang akan memberi ganjaran. Apa yang dimaksudkan di balik hadis ini? Imam Sufyan ibn Uyainah menerangkan tentang hadis ini. Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan hadis ini menggambarkan suatu keistimewaan yang luar biasa di balik ibadah puasa ini, yang mana di hari akhirat nanti, setelah ditimbang hisab segala amalan kita, kita ditimbang hisab, sehingga kan nanti setelah selesai, yang mana yang memiliki kebaikan yang banyak akan mendapat kejayaan, mereka yang memiliki keburukan yang banyak akan duduk dalam keadaan yang sangat merugikan. Sehingga kan Nabi pernah bertanyakan kepada para sahabat, mal muflis, wahai para sahabat, apakah yang kamu fahami berkenaan dengan muflis? Apakah yang kamu fahami maksud di balik perkataan muflis tersebut? Para sahabat pun mengatakan, mala dirham wala mata ya Rasulullah. Mereka yang tidak memiliki harta benda, tidak memiliki keuangan, tidak memiliki harta benda, itulah orang-orang yang muflis. Jadi Rasulullah pun mengatakan, sebenarnya orang muflis daripada umatku adalah mereka yang datang di hari akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, tetapi mereka buat zalim kepada orang ramai, mereka merampas harta orang ramai, menzalimi orang ramai, buat jahat sesama mereka. Akhirnya di hari akhirat nanti Allah akan hisab, dan kebaikan itu akan diserahkan kepada mereka yang menzalimi, yang dizalimi, diserahkan sedikit demi sedikit. Setelah habis kebaikan mereka, keburukan orang yang dizalimi pula akan diambil, diletak dalam tanggungannya, sehinggalah nanti sampai satu tahap tiada dah kebaikan, dia datang dengan segunung kebaikan, kebaikannya habis diganti dengan segunung keburukan, akhirnya dia akan dihumban, dicampak ke dalam api neraka. Rasulullah mengatakan, inilah orang yang paling rugi, inilah orang muflis sebenarnya yang ada di hari akhirat. Tetapi berdasarkan hadis berkenaan dengan pahala puasa tadi, Nabi ingatkan kepada kita, dan Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan, jika seseorang itu beribadah dan berpuasa, sama ada puasa sunat ataupun puasa fardu, dia berpuasa dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan betul, dan tidak bermain-main dalam puasa, dan puasanya adalah puasa yang kualiti. Imam Sufyan ibn Uyainah mengatakan berdasarkan hadis tadi, setelah dihisab, amalan kita diambil oleh orang yang kita lakukan keburukan, dan setelah tiada dah peluang untuk kita masuk ke dalam syurga, ketika itu Allah akan hadir bawa satu pahala yang sangat besar, iaitu ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita lakukan, Allah akan serahkan kepada kita pada ketika itu. Sebab apa? Sebab tadi Allah sendiri firman, Allah mengatakan semua amalan adalah milik kita, boleh diambil oleh sesiapa sahaja yang kita buat keburukan kepadanya, tetapi puasa adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada siapa boleh ambil pahala puasa yang kita lakukan, sebab puasa itu adalah milik Allah. Tak ada siapa boleh ambil, dan dengan pahala puasa itulah Allah serahkan kepada kita. Dengan syafaat daripada pahala puasa itulah diizinkan oleh Allah masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itulah para ulama mengatakan, disebabkan Rasulullah mengetahui perkara ini, setiap kali Rasulullah mengetahui amalan kita diangkat oleh Allah Ta'ala, Rasulullah akan perbanyakkan puasa. Nabi tahu amalan kita diangkat di bulan Sya'ban secara tahunan, Nabi perbanyakkan puasa. Nabi tahu amalan kita diangkat secara mingguan, Nabi memperbanyakkan puasa. Jadi sebab itu para ulama sentiasa mengingatkan kepada kita, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi lakukanlah sekurang-kurangnya, kita banyakkan ibadah puasa kita sebelum datang bulan Ramadan. Sebab jika kita langsung tak pernah puasa selama 1 tahun, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, baru kita nak mula puasa, dan kemungkinan besar kita akan gagal, ataupun kita rasa penat ataupun letih untuk berpuasa. Tetapi jika kita sudah biasa puasa sebelum-sebelumnya, insya-Allah akan mudah kita masuk ke dalam bulan Ramadan dengan keadaan tenang dan dapat kita fokus di dalam ibadah kita. Dan antara keistimewaan bulan Sya'ban juga yang terlalu besar adalah pada malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, iaitu malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, yang mana Nabi menyatakan dalam satu hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu,
Nabi menyatakan innallah la yattali'u fi laili nisfin min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Nabi menyatakan malam nisfu Sya'ban Allah akan hadir menilai amalan seluruh hambanya dan melihat siapa yang qiyam bertaubat beribadah pada malam tersebut, dan Allah akan ampunkan keseluruhan dosa-dosa mereka, dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Allah akan ampunkan dosa mereka dan akan menerima segala hajat permintaan mereka pada malam tersebut. Dan Nabi menyatakan melainkan dua kumpulan sahaja yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, iaitu yang pertama musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, mereka yang menyengutukan Allah Ta'ala, tidak akan diampunkan oleh Allah pada malam tersebut. Dan yang kedua adalah musyahin. Musyahin adalah orang yang suka berbalah, umat Islam, tetapi dia suka berbalah, suka memecah belahkan di kalangan umat Islam, suka mencari perkara-perkara buruk, suka buat provokasi, sengaja mencetuskan kemarahan orang ramai, suka berbalah di kalangan umat Islam. Nabi mengatakan kumpulan ini juga tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia mengambil peranan syaitan, dia mengambil peranan orang yang bukan Islam untuk memecah belahkan sesama Islam. Syaitan sudah diikat pada bulan Ramadan, dia mengambil peranan syaitan untuk memecah belahkan umat Islam. Waliyahzubillah. Jadi Nabi mengatakan malam bulan Sya'ban tidak akan diampunkan mereka yang suka memecah belah di kalangan umat Islam. Dan Nabi juga menceritakan kepada kita umat Islam jika bergaduh, jika bersengketa, bermusuhan sesama umat Islam, rahmat Allah Ta'ala akan dicabut. Rahmat Allah sepatutnya turun kepada umat Islam, tetapi malang jika berlaku perbalahan, perpecahan, percakaran di kalangan umat Islam, Allah akan cabut semula rahmat Allah Ta'ala yang sepatutnya turun, tetapi kemudian berlaku perbalahan, Allah cabut. Kisah yang sangat jelas terjadi ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kisahnya sebenarnya Rasulullah sangat mengetahui malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang keberapa. Nabi mengetahui malam Lailatul Qadar jatuh pada malam yang keberapa. Hadis diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, pernah suatu ketika Rasulullah keluar di malam hari dan kemudian berlaku perbalahan di kalangan para sahabat. Malam bulan Ramadan Nabi keluar untuk urusan tertentu, dan ketika Nabi berada di luar, Nabi dapati ada para sahabat sedang bertengkar pertengkaran yang sangat hebat. Sebahagian riwayat menceritakan disebabkan isu hutang piutang. Seorang hutang kepada seorang, dah sampai tempoh waktu untuk bayar balik duit hutang tu, tetapi dia tidak memiliki harta, dan berlaku pertengkaran yang sangat dahsyat. Dan kemudian Rasulullah keluar dan Nabi meredakan keadaan. Para sahabat yang lain pun keluar meredakan keadaan. Setelah keadaan kembali tenang, Rasulullah teringat akan sesuatu. Nabi pun bersabda pada malam tersebut, Nabi mengatakan, kharajtu bi ukhbirakum an Lailatul Qadar. Sebenarnya tujuan aku keluar tadi adalah nak memberitahu kepada kamu tentang satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Aku diberitahu oleh Jibril malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam apa, tetapi Nabi mengatakan fatalaha fulan an fulan, tetapi malam berlaku pertengkaran di antara fulan dengan fulan, mereka bercakaran sesama mereka, akhirnya farufi'at, dan Nabi mengatakan Allah cabut kembali rahmat yang sepatutnya Allah kurniakan kepada kamu, dicabut oleh Allah Ta'ala disebabkan kamu berbalah sesama kamu. Maka Nabi mengatakan wa asa ayyakuna khairul lakum faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah awal khamisah, dan semoga ada kebaikan bagi kamu, carilah di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, pada malam ke-7, pada malam 27, malam 29, malam 25, malam-malam ganjil. Rasulullah mengatakan, hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi para ulama mengingatkan kepada kita, perbalahan di kalangan umat Islam akan menghilangkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat yang turun sepatutnya turun dengan sangat meluas, tapi berlaku perbalahan di dalam satu kawasan, Allah akan cabut sedikit demi sedikit rahmat Allah Ta'ala. Akhirnya kita umat Islam hidup pada ketika ini, hidup dalam keadaan yang kekurangan rahmat daripada Allah. Sebab itu umat Islam kita lihat perbalahan di antara kita, persengketaan daripada kita, daripada setiap penjuru ataupun daripada setiap peringkat kita berbalah dalam apa keadaan pun. Akhirnya pada ketika ini kita melihat umat Islam yang ditindas dengan dahsyat di seluruh dunia.
mana keadaan ataupun mana tempat umat Islam duduk dalam keadaan minoriti akan ditindas dengan dahsyat. Sebab apa? Hilang rahmat Allah Ta'ala disebabkan perpecahan, perbalahan di antara kita, wal-iyazubillah. Jadi sebab itu hati-hati, dan para ulama mengingatkan kepada kita, boleh sahaja Rasulullah boleh sahaja bertanyakan kepada malaikat Jibril, boleh sahaja ataupun minta mohon kepada Allah, ya Allah, aku terlupa malam Lailatul Qadar itu malam apa, boleh tak ingatkan balik? Malaikat Jibril pasti ingat. Tapi kenapa Nabi tak tanya kepada para malaikat, tak tanya kepada malaikat Jibril, malam apakah Lailatul Qadar? Sebab aku lupa. Nabi tak tanya. Para ulama mengingatkan kepada kita sebab Nabi nak ingatkan kepada umat Islam sepanjang zaman, daripada zaman Rasulullah sehingga hari kiamat. Punca hilangnya Lailatul Qadar ataupun hilangnya waktu, Nabi lupa waktu sebenar Lailatul Qadar disebabkan perpecahan, perbalahan di kalangan umat Islam. Nabi nak ingatkan kepada umat Islam supaya jangan berbalah sepanjang zaman. Jika kamu berbalah, rahmat Allah akan dicabut, akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu peringatan yang sangat besar Rasulullah ingatkan kepada kita, jangan berbalah. Tapi malangnya kita umat Islam dalam bulan yang Nabi sebut jangan berbalah, bulan Sya'ban, Nabi menyatakan nisfu Sya'ban, tidak diampunkan dosa orang yang berbalah. Dalam bulan Ramadan, Nabi ingatkan Lailatul Qadar itu dicabut disebabkan perbalahan. Dalam bulan yang Nabi ingatkan jangan berbalah, kita masih lagi berbalah, masih lagi bersengketa. Kadang-kadang benda kecil aja, ada nanti tarawih kita tengok ada kumpulan 8, ada kumpulan 20, tak salah pun. Siapa nak 8 silakan, siapa nak 20 silakan. Yang penting jangan berbalah. Jika kita berbalah, situlah punca hilang rahmat Allah Ta'ala. Nanti pula ada kumpulan yang kunut 15, malam ke-15, ada kumpulan nak kunut malam ke-20. Tidak ada salah. Kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Pendapat mazhab Imam Syafi'i mengatakan kunut pada malam ke-15 daripada bulan Ramadan. Dah difatwakan, kita buat kunut 15. Ada yang nak mengikut mazhab lain yang mengatakan kunut pada malam ke-20. Mula daripada, silakan, jangan berbalah. Jangan cetuskan kontroversi, jangan cetuskan perpecahan di kalangan kita. Malang kita terlalu berpecah, terlalu fikirkan tentang perkara-perkara kecil, kita tak sedar rahmat Allah Ta'ala dicabut sedikit demi sedikit, wal-iyazubillah. Jadi sebab itu ingat, Nabi pesan kepada kita, malam ataupun malam nisfu Sya'ban ini, doa-doa adalah doa yang mustajab. Imam Syafi'i juga mengingatkan kepada kita, malam nisfu Sya'ban salah satu daripada 5 malam yang mustajab doa sepanjang tahun. Dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan, setelah aku mengkaji dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, aku dapati sepanjang tahun ada 5 malam yang mana pada malam tersebut akan diterima doa, diampunkan dosa-dosa mereka yang bertaubat pada malam tersebut, iaitu pada malam Jumaat, malam pertama Aidilfitri, malam kedua malam pertama Aidil Adha, malam pertama daripada bulan Rejab, dan malam ke-15 ataupun malam pertengahan daripada bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jadi sebab itu semoga dapat kita lakukan yang terbaik, persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita qiyam di malam hari dan kita puasa siam di siang hari. Buatlah sekadar semampu kita. Tak mampu kita lakukan banyak, buat sedikit, sekurang-kurang persiapan untuk kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kita bagi laluan dahulu kepada azan, kemudian kita sambung sedikit sahaja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah insyaAllah.
Baik, insya-Allah kita sambung sedikit saja lagi, kemudian sama-sama kita menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah. Yang mana kita telah ceritakan sebentar tadi bagaimana tentang persiapan sebelum datang bulan Ramadan, dan kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang paling besar rahmat Allah Taala turun sepanjang tahun. 12 bulan ada dalam setahun, bulan Ramadanlah satu-satunya bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Ta'ala, dan peluang sangat besar Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengingatkan kepada kita, "Iza kanat awwalu lailatin min Ramadan sufidati syayatin wa maradatil jin." Hadis yang masyhur, masuk sahaja malam pertama daripada bulan Ramadan, diikat, dipasung para syaitan dan syaitan, jin iblis, ketua-ketua iblis, ketua-ketua jin diikat oleh para malaikat, diarahkan oleh Allah untuk diikat supaya apa? Tanda rahmat Allah Taala, kasih sayang Allah kepada umat Islam, supaya supaya jin syaitan ini tidak mengganggu umat Islam di dalam beribadah, untuk menunaikan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Diikat, dipasung oleh para malaikat, dan Rasulullah ceritakan kepada kita, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan di malam itu juga, bermula daripada malam 1 daripada bulan Ramadan, ditutup seluruh pintu neraka, tidak diizinkan buka walau satu pintu. Dibuka seluruh pintu syurga, tidak diizinkan tutup walau satu pintu. Tanda rahmat Allah Ta'ala turun dengan seluas-luasnya. Dan Rasulullah ceritakan, wanada munadin fis sama, wanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir. Dan Nabi ceritakan kepada kita, diseru di segenap penjuru langit, para malaikat menyeru kepada umat-umat manusia, wahai mereka yang inginkan kebaikan-kebaikan yang banyak, ayuh lakukanlah, inilah waktunya, inilah waktu dan masanya, peluang yang Allah berikan kepada kamu. Adapun mereka yang masih lalai, leka melakukan perkara-perkara maksiat, perkara mungkar, tinggalkan perkara tersebut. Ini bukan waktu yang sepatutnya kamu buat perkara-perkara maksiat. Dan Nabi ceritakan kepada kita, walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli lailah. Dan ketahuilah, Allah memiliki hamba-hamba yang ramai dibebaskan daripada neraka setiap malam di dalam bulan Ramadan. Bilangan yang tidak terhitung dibebaskan daripada neraka, dimasukkan terus ke dalam syurga setiap malam di dalam bulan Ramadan. Allah bebaskan hamba-hambanya. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Rahmat Allah Ta'ala turun dengan sangat meluas di dalam bulan Ramadan. Ambil peluang pada Ramadan pada ketika ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Ramadan yang menjelang ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita sebelum-sebelum ini. Kita lalui banyak dah Ramadan sebelum-sebelum ini, kita harap semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Nabi pernah ingatkan kepada kita, seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasu khaira?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung hidup di atas muka bumi?
Nabi menyatakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang direzekikan oleh Allah umur yang panjang, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Itu adalah orang yang paling untung hidup di atas muka bumi. Adapun sebaliknya, sahabat tanya, waman syarrun nas ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling rugi hidup di atas muka bumi? Nabi mengatakan sebaliknya, makin bertambah umurnya, makin bertambah pula maksiat kemungkaran yang dilakukan. Nabi mengatakan itulah manusia yang paling rugi hidup di atas muka bumi. Di hari akhirat dia akan menyesal penyesalan yang tiada kesudahan. Wal iazubillah. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi insyaAllah kita mohon kepada Allah, semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk lakukan yang terbaik di dalam bulan Ramadan yang bakal menjelang. Dan sebelum kita mendapat imbuhan yang besar tersebut, kita perlukan kepada persediaan awal. Semoga diberi kesempatan oleh Allah untuk kita lakukan persediaan di dalam bulan Syaban ini. Sekurang-kurangnya kita puasa Isnin Khamis, ataupun ni dah nak masuk 15 Syaban, sempat kita puasa sebelum daripada nisfu Syaban ini kita puasa, boleh kita puasa sehingga akhir bulan Syaban. Perbanyakkan puasa menjadi persiapan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga masuk bulan Ramadan kita dapat lakukan yang terbaik insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup sekadar itu dahulu. Mana yang baik sudah pasti datang daripada Allah. Semoga dapat kita ambil jadikan panduan dalam kehidupan harian kita. Adapun yang kurang baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.